Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perbezaan terbesar di antara RTM Klik dan juga Unify TV? Ini yang aku baru perasan sebenarnya di dalam RTM Klik hanyalah siaran ulangan ataupun dipanggil sebagai siaran tertunda, which is dia tidak ada live langsung untuk tengok di sukan itu. So banyak kali sudah aku buka gitu. So sekarang ni kan tengah permainan dengan Iraq. Ini sekarang ni. Tetapi bila search untuk live tu tidak ada langsung. Maksudnya selepas game tu habis barulah ditayangkan sebagai siaran tertunda. Walaupun dia tulis sini live, tapi bila kita buka sini kan, itu hanyalah ada macam Mexico, Rusia, and then buka sini pula yang ni perlawanan Canada. Padahal ini bukan live ni, ini semuanya siaran tertunda, siaran ulangan. Ni jadinya ini kita nampak RTM Klik sebenarnya tiada langsung live session, which is yang ada live yang paling utama adalah Unify TV 2.0 ni. Kalau korang buka sini, kalau korang langgan, korang boleh tengok secara live dan juga HD. Sebab yang aku perasan bila korang buka siaran tertunda daripada RTM Klik, kualiti dia macam seolah-olah korang buka 720. Lepas tu lagi dia macam bukan kepada 1080p langsung. Ini kalau korang buka Unify TV, korang terus boleh buka live sini. Iraq vs Norway 17 Jun 6 AM. Lepas tu 9 AM 17 Jun Grup J untuk Argentina. Lepas tu semua ni lah bakal ada nanti. Sebab aku tidak boleh tunjukkan any match, just aku tunjukkan yang dia boleh buka live. Sebab kalau aku buka ni hanya boleh buka sekejap saja. Contoh macam gini kan. Ni terus boleh buka sini perlawanan di sini. Tapi yang untuk match-match lain pun korang boleh tengok highlight. Maksudnya di dalam Unify TV ni komplit lah. Memang rasanya tujuan dorang untuk orang langgan Unify TV supaya orang boleh menikmati secara live tu. Tetapi untuk benda yang percuma, benda-benda yang free ni hanya boleh tengok siaran ulangan selepas perlawanan itu habis. Itu benda tu aku perlu clarify lah. Sebab sebelum ni pun aku sebenarnya tidak perasan langsung pun. Sebab aku selalu buka Unify TV. Jadi bila aku buka betul-betul RTM Klik ni, baru aku perasan mostly RTM Klik hanyalah siaran tertunda, bukan secara live untuk orang tunjukkan. Jadi di sinilah kita baru nampak kelebihan sebenar. Bila korang langgan Unify TV, barulah korang boleh tengok perlawanan secara live.